Kita yang jauh ini tidak ada kewajipan fardu ain. Negara yang dikeliling Palestin itu fardu ain, dosa belaka tu. Syria, Jordan, Arab Saudi, Mesir, Lebanon, semua sudah berdosa kerana tidak menghantar tentera. Kerana mereka sudah fardu ain. Kita yang jauh ini apa yang kita mampu? 3 perkara. Yang pertama doa. Yang kedua beri sumbangan derma, pertolongan, hak, duit dan sebagainya. Yang ketiga kita boikot apa yang kita mampu. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apa yang kita tak dapat buat semuanya kerana kita jauh, jangan tak buat langsung. Kerana benda yang mudah kita boleh buat. Yang payah, pegang senjata, pegang Kalashnikov, pegang mortar, pegang sniper, pegang kereta kembar, tak ada boleh nak buat. Tapi yang mudah kita boleh buat, doa, kunut nazilah, tak. Al-maisur la yasqutu bil maqsur. Benda yang kita boleh buat tidak gugur dengan sebab ada benda yang tak boleh buat. Yang kita tak boleh buat, nak atur senjata tak boleh. Tapi kita nak atur doa boleh. Berdoalah agar Allah hancurkan Zionis.